Hari ni Cantik nak buat sambal belimbing buluh. Dia bukan sambal hitam ya, sebab tapi pada tekak Cantik rasa lebih kurang je sama. Tapi yang ini version kalau korang tak boleh nak memasak 2 ke 3 jam. Cantik tak bolehlah sebut nama sambal hitam sebab proses cara memasak berlainan. Jangan nanti orang faham ada yang komplain. So yang ni Cantik berkongsi resipi sambal belimbing buluh. Rasa dia lebih kurang macam sambal hitam. So kita kat sini ada bawang putih, bawang merah, lada merah besar dan cili padi. Korang tak suka pedas, guna lada merah besar saja. Hantu pedas, tambah cili padi. Lepas tu kita ada belimbing. Kita ada ikan bilis. Ya, ikan bilis dah basuh. Okay. Ini adalah belimbing buluh yang kita dah kisar. Lepas tu kita tapis. Air belimbing buluh buang. Kita hanya ambil ampas dia sahaja. Lepas tu kat sini kita ada ikan bilis, lada merah besar, cili padi, bawang merah dan bawang putih. Chopper separuh halus je. Jangan terlampau halus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ampas daripada belimbing. Belimbing buluh, rasa dia lebih kurang macam sambal hitam. Masuk kicap pekat. Lepas tu masak lagi guna api sederhana kecil. Ni selepas Cantik masak 1 jam 30 minit. Nampak hasil sama kan macam sambal hitam. Lepas tu korang jangan lupa lah letak gula, garam, cukup rasa. Ya Allah, Cantik dah makan ni. Buka puasa 2 pinggan ya, tak ada lauk lain. Betul-betul Cantik makan nasi putih hangat dengan sambal ni je. Cubalah kakak buat